tuan-tuan dan perempuan, finally BEV pertama Pro 2 sudah keluar, di mana ia dikenal dengan kod nama Pro 2 Aspirations. Kali ini bukan lagi konsep tapi ianya sebuah prototype. Dan ini boleh dikatakan 99% versi production. Apa yang anda lihat inilah apa yang akan dijual nanti. Walaupun Pro 2 hanya tayang separuh, dah boleh nampak kan betapa cantiknya rupa dia. Macam-macam yang CEO Pro 2 kongsi tadi. Antaranya, pemanduan SUV fastback ini akan mirip kereta normal saja. Kelajuan tertinggi cecah 165 km sejam, pakai bateri CATL dan jarak pandu sekitar 400 km. Ia akan lancar dalam suku 4 tahun ini. Sasaran harga masih bawah RM80,000 dan produksi bulanan 500 unit sebelum dinaikkan ke 2,000 unit apabila vendor semua sedialah. Yang bestnya, beliau banyak tekankan tentang konsep sewa bateri di mana pengguna hanya bayar fee sewaan dan selebihnya ditanggung oleh Pro 2. Banyak faedah yang beliau kongsi sebenarnya. Antaranya, harga second hand value tak akan turun mendadak macam EV lain. Pengguna pun akan sentiasa mendapat prestasi bateri yang optimum kerana dibela oleh Pro 2 sendiri. Dan kalaulah perlu tukar, ia hanya akan ambil masa 30 minit dan semua kos adalah percuma. Genius kan? Kita tunggulah perkembangan mereka dalam bulan mendatang. Kami tahu rakyat dah tak sabar dah ni.